majlis salam bukan majlis, program pita STEM di Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam. Jadi hari ni kami akan take over yang risau. Tengok keadaan sekarang. Apa perasaan awak? Gembira. Ha? Gembira. Gembira. Tahu tak? Ku yang dulu lagi. Boleh? Boleh. Okey, sekali lagi. Tepuk pintang. Saya nak tenaga. Bos, nak gane bos. Kabur. Boleh? Mak komputer. Mak Komputer. komputer Siapa yang jawab boleh angkat tangan. UCCAI. Okay. Cara AI buat kerja. Kurang tepat. Tadi yang agak Guru AI main gini. Pilot change. Tengok. Okey. Sedia. Tangan sedia lalu. tinggi tak? Dia satu habis dia nyawa. So macam tu juga dengan 3D printing. Dia akan buat daripada layer 1, layer 2, 3, 4, 5, 6 sampai dah atas. Faham? Okey. Cuba cerita dekat akak dan kawan-kawan awak apa yang awak faham pasal 3D printing daripada awal akak explain sampailah sekarang. Panjang apa tak apa. saya duduk situ ni. Saya dengar akak ni cerita daripada awal sampai akhir. Dia kata Ya ke dengar? dengar. Ya daripada awal walaupun saya main DJI saat ni, tapi saya tetap mendengar. Bagus. Okey. Calon-calon. Macam ni. DJI Neo 2. Kak Din apa? Nak pergi mana? Blok. Pergi library. Stesen ke? Ke 1, 2, 3, 4, 5. Stesen tak akhir ni? Oh. Kita pergi sama eh? Oh ya. Mak, buat gini mak. Bye-bye. Bye. Kenapa tak sempat? Sempat je tapi tak ada pergi. Ha? Kau jangan cakap dah sangat. Okey. Awak Yang bermain ni semua boleh main. Okey. Tapi sebelum tu abang kenalkan dulu nama abang Hyun. H-Y-U-N. dengan nasi lagi. Hyun. H-Y-U-N. D-A-I. Hyun. 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Okey, kopi. Okey, ni penantian eh. Tok Ratu tau. Penantian. Ramalan aku kalau betul Okey. Ha? Kalau betul nak gini. Duit. Tempat pertama jadi tanda. Aku rasa grup boleh. Ai.
layu-layuan. Tempat pertama jatuh kepada Aku kata dong. Budak gede kat aku. Sama saya Encik Hakim, penolong operasi Pintas STEM. Apakah objektif utama program Pintas STEM ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, program Pintas STEM ni objektif kita adalah untuk meningkatkan kesedaran dan mendekatkan murid kepada sekarang adalah kita panggil sebagai STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, dan memupuk semangat STEM supaya kita lebih dalam untuk pelajar-pelajar yang masa akan datang. Kita teruskan semangat STEM kepada setiap sekolah. Semangat Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam. Terima kasih atas perkongsian. Bersama saya, Teacher Nuraini, penyelaras program Pintas STEM SK Tengku Ampuan Mariam. Apakah kelebihan yang murid dapat melalui program Pintas STEM ini? Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada murid-murid yang berjaya join Pintas STEM. Okey. Kelebihan dia Pintas STEM ni, kita nak budak-budak tahu apa yang terkini yang perlu mereka belajar. Walaupun silibus yang diajar tiada dalam silibus sekolah, sekurang-kurangnya mereka dapat pendedahan tentang AI, tentang main drone, tentang robomat, tentang 3D printer dan pelbagai lagi. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang dah join Pintas STEM. Terima kasih atas perkongsian.